dan kepala sebuah projek secara kolektif. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Selamat pagi, saya perkenalkan diri saya. Saya Abu Zaki Hadri. Saya mewakili Berupa Persatuan Seni Rupa Malaysia. Okey, apa yang saya terima kasih kepada kurator Faizal Siddiq yang menjemput saya untuk getaran simposium seni pangkor, iaitu getaran ombak. Saya berasal dari Perak. Jadi saya berasa benda ni saya harus sokong kerana projek yang di Perak ni kerana hanya satu pulau sahaja yang ada. Jadi oleh itu saya ingin membentangkan tajuk ikan busuk dari kepala adalah salah satu bahasa di mana projek ini telah dimenangi sewaktu KL Park Kuala Lumpur. Mereka fikirkan ini adalah satu kritikan kepada pemerintah atau yang sesiapa yang mengetuai. Bagi saya ia adalah satu dakwah, seni dalam dakwah. Ikan busuk dari kepala bermaksudnya corruption often begin from those in leadership or position of the power. Ianya akan busuk datangnya dari kepala, iaitu dari badan, bukannya daripada ekor. Seolahnya kita ini adalah dari ekor. Jadi kepala ni siapa? Jadi ini adalah satu kritikan yang momentum yang agak goyang jugalah. Tapi bagi saya ianya salah satu pendakwah saya untuk peribahasa, dalam bentuk peribahasa, kerana apabila mereka kata ikan busuk di kepala, saya minta mereka Google, baru mereka tahu. Maksudnya semua tak tahu kan apa itu ikan busuk dari kepala. Jadi inilah salah satu knowledge yang baru. Ini adalah the structure highlight the water cycle and natural core system. The endless process that sustains all living things. Ikan busuk dari kepala is built using natural material such as branch, roots, twigs, fruits and the driftwood. Di mana kami memikirkan bahan-bahan yang ekosistem yang terbuang, iaitu kami menggunakan buluh sebagai structure dan daun-daun buah daun ketapang yang dijahit dan dijadikan sebagai sisik ikan. Dan di bahagian ekornya pula kami menggunakan boya untuk pelampung dan juga daun kelapa yang dianyam berbentukkan ikan. Dan ianya adalah skala besar dalam diberi 5 meter kali 5 meter. Jadi kami buat maksimum. Di mana ianya suatu ruang bukan sahaja impak yang besar dan cantik, tapi ianya boleh guna pakai di mana bahagian dalam ikan kami memberikan satu ruang di mana para pengunjung boleh memasuki ke dalam ikan dan melihat lakaran-lakaran sketching. Sketching mana kami menggalakkan para hadirin yang mana student boleh mereka menjadikan satu subjek untuk melakana.
dan mereka boleh taste, boleh meluahkan perasaan mereka dengan apa yang mereka lihat dan mereka mempamerkan. Yang ini, projek ni di KL Park Festival yang berlangsung, hasilnya masih lagi tekan acara ni di Taman Tasik Puteri Wangsa. Di antara kompetitor-kompetitor ini berlatar belakangkan seni bina. Jadi saya harus ada pandangan hadapan sisi dan apa supaya orang lebih clear. Okay, ini adalah konsepkan ASEAN. Dan sini fokus saya mean living in diversity, moving with the interconnected cycle, respecting nature, culture and our shared future. Dan lihat, sebelum apa-apa saya buatkan dululah 3D. Imaginasi saya dulu ada di logik boleh dia. Kenapa saya fikir ambil ikan anglefish? Anglefish ni sebenarnya ikan laut dalam. Kenapa tak ikan patin ke? Tapi kita fikirkan anglefish ni ikan yang paling menakutkan dan mempunyai karakter dia tersendiri. Dan dia punya attraction dia adalah lampu. Ya, jadi saya fikir ini adalah attraction saya untuk public. Okay. Ini adalah lokasi di mana di Taman Tasik Puteri Wangsa yang kami dapat, dan ini adalah daun kami dijahit menjadikan kelopak-kelopak. Ini super impulse. Kami juga membuatkan satu merchandise untuk jadikan satu viral. So anda boleh search hashtag ikan busuk dari kepala, maka akan keluar acak-acak ni. Jadi buahan mulut. Okay, itu sahaja yang saya ingin presentkan kerana saya lihat di Pangkor ini adalah satu pusat nelayan, pencarian nelayan, dan hasil tangkapannya mereka menjual di Semenanjung Malaysia, di mana dulu marketnya adalah di pasar-pasar, tapi kini sekarang pasaran mereka online. Saya sendiri membeli ikan bilis mata biru melalui online. Jadi saya nampak benda ni adalah potensi yang menarik. Dan saya lihat dalam topografi Pulau Pangkor sini pun sudah berkembang dan terlalu banyak. Dulu ni saya datang sini 1997. Jadi bila saya rasa ini adalah satu impak yang besar. Dan apa idea saya untuk yang di sini adalah saya fikirkan rangka saya ni ataupun material akan digunakan bahan-bahan yang ada di kawasan nelayan dan di pesisir pantai. Maknanya mungkin sisik itu saya akan gunakan material yang long lasting, mungkin daripada plastik yang hasil kutipan yang tercemar, yang dihasil buangan, dan kita proses, dia akan jadikan sisik. Dan dari segi strukturnya mungkin kalau nak di strong, tengok bergantung kepada pihak pemanjur, adakah ianya nak diletakkan untuk tekan. Maknanya saya akan fikirkan sama ada kita akan menggunakan struktur besi dan jaring. Dan jaring itu kita akan di make upkan dengan plastik-plastik yang dibentuk sisik. Jadi segi ikan mungkin kita akan berubah dengan apa surrounding lah.
Itu adalah caranya saya, dan jadikan ini adalah satu trademark ikan hanya yang ada di Pangkor, dan ini juga satu dakwah untuk menegur pemerintah supaya kesedaran diri. Sebab saya sendiri adalah Presiden Angkatan Pelukis Malaysia, tetapi saya di sini saya membawa di bawah tiket Persatuan Seni Malaysia. Sekian. Terima kasih. Thank you, Encik Faisal, for your beautiful thought and insightful sharing. And now I'm open to questions to the audience. Is there any questions? Boleh tanya. Dan kalau boleh, projek ni saya ingin bekerjasama dengan komuniti, involve dengan student-student sekolah tempatan, dan mungkin beberapa tim yang memberi community, segi well-being dan sebagainya. Cik Zaki, saya tanya, projek ini adalah projek individu atau projek secara kolektif yang Zaki wakili. Satu dari persoalan, satu lagi bukan apa yang Cik Zaki rasa yang sesuai yang ada di Pangkor untuk projek. Kalau di sini, kalau dikenal dengan ikan bilis, tapi ikan bilis itu terlalu kecil, dan saya akan fikirkan ikan apa yang sesuai, dan ianya mungkin kalau jadi di sini adalah ikan yang kedua kolektif. Saya akan bergerak sebenarnya. Pertamanya kalau di Kuala Lumpur, Titi Wangsa, mungkin yang keduanya ikan dibentukkan di sini, dan mungkin akan bergerak yang lain. Jadi berbeza bentuk dan berbeza material. Maksudnya ikan itu bersifat pakan, banyak tempat tu dia Surrounding. Itu satu yang kolektif. Kolektif, bagi saya kolektif saya dapat impak pada pemberian kepada umum lah balik. Itu saya nak kolektif. Bukan, ini adalah perupa. Sebab masa saya bawa ke KL Park ni adalah saya ada perupa. Sebab kami ada tim, kan perupa tim. Jadi bila bagi saya kalau untuk buat satu structure ni lebih baik buat by group. Di situ adalah konsep kerjasama dan gotong royong. Sebab pada ketika tu kalau projek individu, maknanya saya kena perlu hire dengan nilai 1,500. Mana kita nak hire? Jadi kita bersatuan. Bila persatuan kita banyakkan kepada amal jariah. Amal jariah lah untuk persatuan. Jadi reward dia bukan kepada kami, rewardnya kepada audience. Ini hanya membentuk dan mempamer sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaki, saya nak bertanya lah. Tadi ya, ikan yang busuk dari apa? Dia tak tahu lah apa pandangan lah, ataupun dia untuk orang kata apa, kalau orang Melayu ni banyak budaya di pukul 6 tu sini, pukul 6 tu sini kan, pukul 6 tu bukanlah sini 6 tu macam tu lah kan. Dia ada banyak tampilan-tampilan yang boleh membuat apa, memberi penyedaran kepada sesuatu yang kita nak sampaikan lah. Tapi dalam konteks ni Tuan Zaki nak, kalau ada lah isu politik apa semua ni, nanti akan ada isu-isu yang berbangkit lah, isu tajuk tu kan. So bagaimana? Saya sebenarnya dalam seni ini kita open mind, terbuka.
sesiapa saja boleh mengatakan ia baik dan ia buruk. Mungkin selepas ni saya akan buat structure pula, lain bertajuk siapa makan sendiri terasa pedas. Sebab jadi benda ni perspektif. Kalau yang lihat tu adalah seorang yang pemimpin dan melihat, dia akan terasa, oh ini satu teguran. Kalau dia rasa diri dia salah, mungkin dia akan berubah, mungkin dia akan marah. Itu marah tu menunjukkan dia ada ego. Saya sama juga kalau you tengok Banksy pergi sana wall gravity, orang nampak satu bukan nyonteng, padahal mesej yang disampaikan akhirnya karya-karya dia dah di frame kan. Maknanya korporat-korporat membeli karya tu dan di frame dan dijaga supaya tidak ada vandalisme yang lain untuk menindas. Tapi kalau di Malaysia ni dia hanya memikirkan RM, ada duit, boleh buat, tukar. Jadi mana je kita punya identiti? Sebenarnya saya sedih kerana identiti kita selalu ditindas. Dan orang lain yang mana? Kalau tuan-tuan boleh Google kuda kepang, apa yang keluar? Lumpingan. Semua cerita tentang Indonesia. Padahal kita pun ada kuda kepang. Kenapa kuda kepang tak ditengahkan? Semua tu kenapa? Jadi saya rasa macam sedih. Jadi kerana kita sendiri, peseni-peseni semuanya ada berpihak. Aku buat ni bukan kerana Allah, kerana seseorang. Dan apa yang saya buat sebenarnya, kalau orang kata kenapa kamu tak jemputkan menteri-menteri? Menteri akan bertukar. Tapi yang kita sendiri tak tukar. Kita berdiri di sini, kita teguh dengan apa yang kita nak. Untuk disampaikan. Jadi saya harap simposium yang ini bukan hanya setakat ini, mungkin akan dijadikan yearly ataupun duit. Atas sokongan kita semua ni mungkin boleh lonjak lebih ke international. International mungkin kita akan jemput mereka yang ada pengalaman orang-orang pulau. Contohnya saya pergi ke Lagaton, jumpa dengan Dr. Zaini. Kami ni berupa hanya pergi kerana seronok melihat pengalaman. Tapi bila berada dekat sana, saya baru tahu, oh ini cara orang bajau laut. Mereka tak pandai nak bercocok tanam. Hanya mereka tahu menyelam. Makan malam, mereka tanya nak makan apa? Ketam. Terus menyelam. Jadi saya rasa nampak itu adalah budaya, cara dia orang. Dia orang tak ada peti ais. Dia orang tak ada apa-apa. Peti ais mereka adalah dalam air. Kandang mereka dalam air. Ternakan. Jadi saya nampak kat situ kekuatan orang-orang pulau. Jadi saya mencari kekuatan apa yang di pangkor ni. Ikan bilis itu yang punca pencarian. Kalau saya pergi ke Kuala Bula, apa kekuatan ke situ? Udang kering. Tapi bila tengok suasana udang kering, saya tak lalu nak makan. Sebab anjing berkeliaran bawah. Jadi saya nampak kat situ sepatutnya harus diangkat dan dikomersialkan dan dijadikan satu tempat pusat pelancongan yang mana boleh menunjukkan inilah proses. Contohnya kalau kita pergi ke Taiping, Kilang Arang, mereka akan menjadikan satu tempat destinasi. Jadi kalau saya pada tahun 2004 saya telah tubuhkan satu program Opera Open Studio, mana saya telah mengumpul artis-artis yang mana sudah pulang ke Ganggang, boleh pulang ke kampung masing-masing. Mereka mempunyai nama, tapi mereka fikir this is a time to look back, to relax, and then masih berkarya. Dan para artis berkarya dan cara jualannya bukan dia cara dengan pembeli akan datang ke rumah. Jadi di situ ada bonding dia. Jadi saya dapat kumpulkan 6 orang artis yang di Benang Kering, itu Tembika, Ibrahim Don, Raja Syariman, saya sendiri di Tembok House di Kampung Simpang Lawin, dan Datuk Kamil juga seorang pelukis, tapi dia seorang orang politik. Dia hanya ada ruang juga untuk berkarya, dan Husin Farmain, dan
saudara Syamsuddin Din Ponle, Syampulle. Jadi saya buat salah satu hari itu adalah hari raya seni rupa. Maknanya dari pagi sampai ke malam kita adakan jadual-jadual tour pergi ke studio. Dan waktu itu para yang pelukis yang studio yang terbuka pada umum. Jadi saya nampak pendekatan dekat situ, yang mana artis yang top yang disegani hadir, yang tetamunya adalah orang-orang yang minat dia. Kerana kalau di pameran nak berjumpa, nak bersembang, itu terlalu ringkas. Jadi bila bertemu dengannya dia banyak soalan. Jadi saya nampak benda itu adalah satu-satu agenda untuk tourism, art and tourism. Dan insyaAllah di hujung bulan ini 27-28 saya mengadakan salah satu temasya orang Kuala untuk Perak lah. Sebab ini saya nak mendekatkan dengan komuniti. Saya buatkan satu event permainan rakyat, kugiran, dan malam dia buat wayang pacak. And then esoknya hari Ahad saya buat joran tradisional di Breakfast by the River area tu. Sebab situ ada kebun kopi punya kawan. Jadi saya ingin mempromosi kopi buatan dia sendiri. Jadi saya buatkan program di situ. Dan kami ada buat pertandingan melukis menggunakan aspirasi kopi. Daripada kopi dia. So saya nak benda tu nampak sekata, monokrom. Kalau watercolor ni ramai master dia kata tu. Tapi bila kopi ni nak tengok adakah master watercolor ni akan boleh menguasai warna kopi. And then saya buat demo pertukangan menempa. Saya menjemput Raja Saliman buat demo, and then tembika oleh Ibrahim Don. Dan jadi bila benda program macam ni bagus juga kalau diimplementkan di Kuangkong waktu hari yang program mungkin sebulan, dan setiap minggu tu pernah dilakukan. Jadi pengunjung akan datang yang mana yang meminat sesuatu program, dia akan datang waktu ni. Jadi tidaklah terlalu cramp. Saya nampak benda ni yang boleh diimplementkan saja. Apa-apa lagi? Okay, thank you to our two presenters. Very beautiful thought.